Ramai orang takut nak simpan emas sebab katanya nak kena bayar zakat. Tapi sebenarnya, kalau kita faham konsep zakat, kita tak akan takut. Malah kita akan rasa bertuah. Jika anda nak tahu apa perbincangan tentang zakat emas, tengok video sampai habis dan jangan lupa save supaya boleh jadikan rujukan akan datang. Zakat bukan denda. Zakat adalah tanda harta kita bersih dan berkembang. Dalam Islam, bila kita simpan emas cukup nisab, lebih kurang 85 gram dan cukup setahun, kita wajib keluarkan zakat sebanyak 2.5% sahaja. Sebagai contoh, kalau anda ada 100 gram emas, zakatnya cuma 2.5 gram setahun. Tapi nilai emas kita masih bertambah sebab harga emas makin naik setiap tahun. Bayar zakat emas bukan rugi, tapi pelaburan akhirat setiap gram zakat yang kita keluarkan. Allah gantikan dengan berkat dan rezeki baru. Zakat itu umpama baja. Bila dibaja, pokok harta kita makin subur dan tumbuh lebih banyak. Jadi, jangan takut simpan emas sebab kena zakat. Tak semua orang diberi rezeki sampai tahap layak bayar zakat. Kalau kita dah sampai tahap tu, tandanya harta kita dah berkembang dan Allah sedang uji dengan nikmat. Simpan emas, cukupkan nisab dan bila tiba masanya, bayar zakat dengan bangga. Sebab yang mampu bayar zakat itulah tanda hamba yang Allah cukupkan rezekinya. Semoga perkongsian saya ini memberi manfaat. Jom sama-sama menyimpan emas sambil beribadah dengan membayar zakat. Jika anda berminat untuk simpan emas bawah bimbingan saya salah seorang dealer Pamigo yang nak bantu anda. Boleh komen nak, insyaAllah saya bantu anda sebaiknya.